Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Fatihah Hanan binti Aswadi dari kelas 5 UM. Saya juga merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan Jawi. Roda Puteri Duyung merupakan sebuah novel kanak-kanak yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengandungi 133 muka surat dan dikarang oleh saudari Hanifah Sabin. Novel ini sesuai untuk pembaca muda. Ini kerana penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dan naratif yang menarik. Penggunaan unsur fantasi memberikan sentuhan magis yang dapat merangsang imajinasi pembaca. Roda seorang murid perempuan berbadan gempal mempunyai semangat tinggi dalam mengejar cita-citanya. Namun, Roda berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Termasuklah pandangan kawan-kawan dan masyarakat kerana bentuk badannya. Setiap kali Roda berenang, dirinya sering dipersenda oleh Jasron. Sindiran sinis Jasron bagai tombak menikam hati Roda. Marla iaitu sahabat Roda pernah memarahi tindakan Jasron. Jasron kembali mengejek dengan kata-kata yang lebih menyakitkan hati. Roda cubalah hendak mengadu pada keluarganya. Namun, niat itu dibiarkan begitu sahaja. Dia tetap mengorak langkah menepis unsur negatif untuk berjaya mencapai cita-cita. Usaha tanpa mengalah telah membuahkan hasil. Roda dengan semangat juangnya berjaya menjadi atlet renang, mengharumkan nama sekolah ke peringkat negeri ketangkasan roda berenang. Maka dia digelar Puteri Duyung. Jadi, kita haruslah sentiasa berusaha. Saya sarankan kawan-kawan membaca buku ini. Sekian, terima kasih kepada semua. Okay.